Hello guys, welcome to Dunia Isfat. So everybody don't forget to like, subscribe, comment and share. Welcome back to my channel. Hari ni kita In 400 meters, turn left onto Jalan Muar Labis, J32. Alah, kita nak pergi tengok hari terbuka perpustakaan dekat hub. So kita tengoklah apa yang ada dekat sana. Okay, jom. So kita dah on the way masuk. Tak ada ni papan tanda kanan ke kiri. 44 km. Ni bangunan dewan ni, itulah. Dewan apa tu? Dewan yang konvo tu. Dah pusing banyak kali guys. Kita sesat. Bukan sesat, tak ada parking. Macam mana ni tak ada parking? Pernah. Situ parking situ. Tapi jauh sikit lah jalan. Jauh nak kalau nak jalan. Tahu pun. Baik sana tadi tu depan tu. Saya balik lah. Sumpah jauh. Dia 2 kali tahu. Sumpah jauh. Sini? Tak pergi sini? Sini boleh parking. Situ je tempatnya. Kan? Depan tu tempatnya. Boleh je lah. Ya ke awak? Situ. Betul situ tempatnya. Boleh lah parking sini. Tapi kita pun sebenarnya boleh je lah. Dah ada benda memang ada kosong. Tak, yang sini memang boleh. Ni awam punya tempat parking. Tak ada duduk. Situ? Sikit tapi pokok je. Ni ke? Ni pokok sikit. Ya, dah tak ada. Dah mana? Awak pandai parking mundur tak apa. Kalau saya dah masuk tadi. Tak boleh. Boleh banyak-banyak tempat sebelah orang. Nak geduk je pasal. Ni buat Asyu boleh parking macam ni. RM1 ke tak? Okey je. Dah sampai. Setelah hampir berpusing sebanyak 2 kali, alhamdulillah ada parking. So, tapi terpaksa jalan kaki sikit lah. Panas. Wah, kita dah macam student. Kita budak-budak U, jangan risau. Kita umur memang budak U lagi. Sesuai. Shoe lah, shoe paling U. Dia sesuai sangat. Kipasnya kat rumah ke kat sini? Kat rumah. Kita macam tak apa, Lah, mungkin boleh ke sini ke penat lah. Budak U lah. Tu bukan budak sekolah. Ada tak boleh, ada parit. Ada parit pula. Ada video mana? Rasa masih vibe U. Last jalan kat Cyber. Lama dah. Allah Syu, dah 3 tahun lebih lah kita menghabiskan. Kalau masuk dari belakang tu, lalu politeknik sikit. Tu kalau masuk sini. Dulu adik awak dah jaga Tu, poli tu. Situ je. Rumah student kat mana? Sana. Diorang politeknik tak ada rumah. Tu yang UTHM dengan UIA punya tu. Hostel tu lah. Tapi adik saya tak ada poli. Diorang share dengan UTHM. Patut bawa payung kecil ni. Kepanasan. Pergi tak apa, nanti balik. Nanti balik, berembes. Kita lalu kat tempat makanan dia. Kita tengok dulu apa yang ada. Hari tu saya nampak banyak. Wah, ni kesukaan awak ni. Cake bakery. Dessert ni favourite awak ni. Air tu menggiurkan. Dah lu, termasuk lu. Oh, dia orang buat program dalam tu. Dah. Ini je ke? Tempat nak masuk ni tak ada. Masuk jumpa kat matrik. Ha?
Kita orang sekarang ni dalam kereta balik. Kenapa dalam kereta balik? Sebabnya terbalikkan dulu. Dalam kereta balik sebabnya tak jumpa jalan masuk kat dalam tu. Kita nak kena pakai pas pula. Kitanya tak berpas. Sorry lah. Belum simple. Lepas tu tak tahu nak cakap apa. So kita orang merancang untuk pergi tempat lain lah. Sekarang baru pukul dan nak dekat pukul 11. So macam lah, kita pergi lah mana yang kita nak pergi. Kita memang dia tak ada kekeluar untuk makan. Macam tu lah, mungkin niat untuk berilmiah tu tak tercapai. Tapi kalau dah ada niat tak apa, dah okey. Okay lah, niat dah ada tapi tak tercapai ya. Jadi nak kita bercadang untuk pergi ke tempat lain. Dia senyum kat kita. Memang naik motor sesantai itu. So kita pergilah tempat lain mungkin. Tak tahulah mana. Tengoklah nanti kita orang pergi mana. Saksi. So finally kita ke sini. Dalam. Oh, luas sikit. Kita punya penyelesaian selepak sini. Yuhuu. Tak ada western lah. Ni suasana dia. Another one menu lah. Ni sambal kicap ke? Suasana dia. Selesai makan, kita dah kenyang. Dah selesai makan, kita dah kenyang. So kita sedang cuba untuk cari tempat-tempat lain lah. Ya, dia tu percik sama tu belakang ni. Air apa? Tengok ni. Dia macam air kat jalan. Lepas tu saya lalu. Langgar. Dia percik ke sana. Sampai ke belakang. Lain macam. Depan sana redup sikit. Sana. Finally penghujungnya adalah bunyi apa siap? Apa siap? Ini. Dah kenyang. So boleh ratekan makanan kat situ. Okey. Dia bukan cafe kan. Dia kedai makan lah. Setelah kita menghabiskan masa tadi dekat kedai tu, kita nampak uncle-uncle tengah makan. Comel je. Dia macam nampak aura-aura kita bila dah tua nanti. Makan dengan bestie mat. Makan dengan kawan dia. Lepas tu makan nasi lemak dengan air kopi kot. Air kopi. Syul, sumpah lah Syul, muka aku kenapa gemuk Syul. Lepas tu minum air kopi. Lepas tu dia borak-borak. Lepas tu dia makan tu ikan bilis dengan kacang, dia tak makan. Saya cakap dengan Syul, mungkin sebab dia dah tua, tak ada gigi. Syul kata gout. Betul, mungkin juga gout. Kita kena jaga makan kan. Kita orang dekat mana? Depan sungai. Dekat sini menikmati keindahan alam. Tiba. Tak indah mana lah tapi bolehlah buat rasa-rasa. Guys, so untuk pengakhiran kita punya perjalanan hari ni, kita dah pertama gagal ya, ke tempat yang sepatutnya kita gagal. Tapi tidak mengapa, kita dah ke tempat lain, kita dah merancang yang terbaik lah. So semoga kita dapat bertemu lagi jalan-jalan seterusnya untuk video-video yang akan datang. Semoga makin bersemangat. So jumpa untuk video yang lain ya. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe banyak-banyak. Okay, bye-bye.